Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 Masihi, sama dengan 1 Safar 1448 Hijriah. Sekejap. Sekarang ni pukul 6.38 petang. Untuk video sini saya nak review barang-barang Shopee yang sampai pada hari ni. Sekejap. Nak cek kan itu. Cek track masa waktu yang hantar. Yang sampai pada pukul 4.7 minit tadi. Tadi sini. Sampai sini. Saya tunggu ambil sini. 10 tadi dah hantar 10 pagi. Saya pun mari sini dah pukul sebelah. Kalau saya kebetulan nak tubik. Dah fikir kan. Saya pagi minum pagi tu. Ajak nak pergi cetih ni, nak pergi tayar-tayar bersihkan. Ada 3 tayar punah. Ada punah sprocket, ada punah tayar dengan ada punah bearing. 3 buah. 3 biji tayar. Bersihkan ada 3 buah. Tapi ada 2 boleh hidup dah. Degak dah. Cuma tayar kedua dia tu. Tayar spare dia tu. Kena tukar lalu dah. Mudah nak mula-mula. Soy tak ada tayar spare. Jadi tak hidup lah tu. Tak hidup lagi. Masa tak ada spare tu. Masalah lagi tu. Nak cari juga tu. Ring dengan tayar komplit set baru tu. Untuk tayar hak ni. Hak rendah ni. Okey. Test tu pula dah. Apa lah kat tu pula dah. Ingat. Balik pada landas dasar. Ada kajian dasar. Okey. Ni. 2 bagai ni. Bagai Shopee ada 2 bagai ni. Barang-barang lain. Bukan bagai. Barang-barang. 2 bagai. Sampai 2 bagai Shopee kita ini. New World Depot Senda Bahantar. Jalan Cetak Tasik Industri Estate Ipoh Perak Malaysia. Buat yang ni. Green. Black. Kuantiti 4. Ya. Gun ni. Berapa? Ya 2 jilbab kan. Muka kita serikat dulu kan. Dia di atas sekaligus lah. Dia bungkus sekaligus lah. Kita kena serikat dulu. Dia bakal buat 1 bungkus saya sahaja. Nak jimat bungkus saya kan. Dia packing sekaligus tadi. Sebenarnya kalau setengah-setengah tu dia suku-suku kan. Dah sekali dia lepas tu Oppo dia tu lebih itu. Kalau beli suku-suku 17 riyal ni. Semua beli suku. Dia dua harga. Tapi oleh kerana ni 7 riyal lebih kan. 7 riyal berapa lah saya ingat. 7 riyal tu kau 7 riyal 7 riyal 44 sen. 7 riyal 40 sen lah kata-kata. Dia itu mana. Big gun ni. Big gun ni mana kalau beli suku ni dia itu harga lain. Ni pula kalau beli suku ni harga lain. Gun ni. Kita nak cah kan. Ni kita dapat dia benda ni. Ni kalau nak untuk suku dia dulu beda. Kalau tu tape ya ada kan tu. Tak betik. Dapat cah dia. Tok sini. Ya situ. Bagi asap macam kalau ada tidur kan. Jadi kena beli pak juga lah. Kena beli pak baru ubah. Ni beli pak ni harga tu ada RM8. Kalau pak RM8. Pak ni pun jadi RM8 lebih. Pak ni pun kalau beli pak RM8 lebih. Tapi kalau beli nanti mana bayar suku. Pak ni pun bayar suku jadi 17 riyal lebih. Ni kan ada pakai zoom sekaligus. Sekali harum gitu. 7 riyal 44 sen. Jimat. Ni pula big gun ni ratu di tepi kan. Saya dia guna ratu di tepi bubuh supi yang terpakai kan. Supi orang terpakai. Tepi ni dah supi ha. Dia pasti ada takar kan. Bubuh dia. Kubah-kubah ni bubuh ni. Bubuh sama ada. Dah guna tarik ke bawah. Cep. Untuk
untuk kebenaran dan kerja adalah kebutuhan dan kebutuhan Indonesia punya. Jadi bayar besar. Jadi harga jackpot dan okey, ni bagi keluar pula. Kayak apa kau dah. Okey, ni bagi keluar daripada Blok P Spring Villa Apartment Jalan Up Bukit Perdana Ulu Kelang, Gombak, Selangor. Dia bagi kau ni. Percuma kau ni. Kunut Nazilah. Kak. Kunut Nazilah. Untuk Palestin. Free Palestine. Harganya kau ni. Ni ada kotak. Sekadar kotak jajak. Kecil pula dah. Biasa. Di luar 20 ni. Cek kenapa ni. Jajak. Kecil semua. Kecil daripada hak dulu. Oleh hak dulu pula. Besar. Kena pihak lah. Kena pihak tu juga kat atas. Dia punya bau kena. Kecil lah ni. Apalah. Tak terika juga. Dia siap tak ada sebelum biasa ni. Dulu naik tu je ya. Soal sebelah tu. Kalau itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.